Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan semalam, hari ini kita orang nak sambung balik. Tapi nak tanya siapa ya? Sarah, sebelum kita pergi ke Spanish Club, kita interview pemain kompan dulu nak? Jom. Hai korang. Hai. Apa nama awak? Amar. Sebelah awak tu siapa? Lagi. Oh, adik. Apa nama awak? Emily. Emily, korang dah berapa lama main kompang? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Best tak main kompang? Yes. Baju ni cantik lah. Ni sponsor ke? Dari mana sponsor? Dari orang Sabah. Oh, jauhnya. Korang ada jemputan ke? Ada resi hantai. Oh. Kalau korang nak tengok pemain kompang main, bolehlah korang datang ke SK Jengka 19. Assalamualaikum korang. Hari ni kita dah sampai ke Semanis Club. Kalau korang nak tahu, kita orang kat sini sebab kita orang nak interview orang. Ya. Ramai orang kat bawah tu. Sekarang ni kita ada dekat Felda Jengka 19 tau. Kalau korang nak tengok semua ni, datanglah ke Felda Jengka 19. Boleh OOTD. Jom kita turun bawah, Fitri. Jom. Siapa-siapa dulu dia menang ya? Okey. Hari ni kita orang nak interview tentang produk IKS Jengka 19. Fitri, IKS tu apa? IKS tu masuk industri kecil dan sederhana. Oh. Okeylah, jom kita interview. Jom. Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak interview tentang IKS kat sini. Okey akak, boleh saya menemu rahmah dengan akak? Boleh. Apa produk IKS akak yang sedang jual sekarang? Akak ada Maruku, pasal dia pun ada Tide dengan separate susu, ada kek marble dengan koktel buah. Kedengarannya macam sedap je. Sedap. Akak, boleh akak terangkan tak macam mana sesi menjual ni? Macam mana? Boleh akak terangkan tak macam mana sesi menjual ni? Sebenarnya maksudnya sekarang ni macam tak sampai orang lagi. Kini sekejap lagi baru orang datang, so akak jual je lah. Oh, terima kasih akak. Assalamualaikum bang. Izinkan kami untuk menemu ramah dengan abang boleh? Apa kelebihan IKS? Apa kelebihan IKS? Letak cantik di Felda 19. Oh. IKS. Kelebihan dia banyak membantu Para juri boleh dipersilakan pergi ke bus-bus usahawan yang telah kami sediakan dengan menu utama kita pada hari ini iaitu air kopi. Dan juga kita ada usahawan lain. InsyaAllah boleh kita menyambut selera di sini sementara menunggu untuk bergerak ke sektor seterusnya. Dipersilakan para juri. Apa produk yang abang IKS yang abang sedang jual sekarang? boleh tunjukkan kamera? jual produk ni warisan Nangka Pahang J33. Sangat manis. Dan ni adalah Denas MD2. Denas manis. Daripada tanah Pahang juga, dia daripada Pekai, ni daripada Lancang. Kelihatannya sangat menarik. Lebih kayu pun ada. Kelihatannya sangat menarik. Kelihatannya sangat menarik. Ya. Okeylah bang, terima kasih. Terima kasih. Kita akan buat. Saya tak makan nangka. Semua hari ni kita nak tanya abang ni. Abang, apa kelebihan IKS? Kelebihan IKS ni dia dekat dengan masyarakat. So kalau kita nak jual tu terus direct kepada pembeli. Ni baju apa bang? Baju sublimation design. Oh, design. Ini semua abang buat sendiri ke? Ya. Oh. Jadi kita panggil teknik engrave. Kita engrave portrait. Yang ni metal, besi. Untuk buat trofi. Ini dari emas ke? Tak, bukan emas. Dia dipanggil zinc alloy. Zinc alloy. Dia besi lah. Yang ni kau abang buat sendiri? Ya.
Ini apa bang? Yang ni kita panggil teknik printing UV. Yang ni engrave. Ni power bank . Oh, power bank. Kalau ni kat sekolah InsyaAllah pada pengunjung sekolah sekarang kena pakai bendera yang menyediakan kita boleh air. Kita boleh lihat sendiri. Kita boleh kacau dalam kuali tu. Kalau siapa yang Yang ni cuba. Yang ni kena Jadi jahit. sekarang kita ada juga Yang ni kena jahit. percubaan. Yang ni askar Boleh biasa ambil pakai. diri untuk cuba merasa air tangan berdaya. Kelihatannya sangat menarik. Kalau tak, ia akan kekal bertahun-tahun. Resepi yang Ini sama. pula apa bang? Yang ni biasa trofi nak hadiah untuk askar. Kita buat. Oh. Ini medal bang? Ya, trofi. Oh. Yang ni keychain. Keychain. Boleh buat keychain. Wow. Itulah bang, terima kasih. Okey, sama. Produk mana? Acik, apa kelebihan IKS? IKS merupakan IKS industri kecil sederhana maksud dia kan. Okay. Ini hasil daripada usaha anak peneroka sendiri menghasilkan produk. Yang menghasilkan produk ni Acik Ira dia yang menghasilkan produk ni. Ada nak cuba boleh? Badan JKPR. Bagi kepada penyamping yang bergambar dan Ya. rombongan-rombongan Acik ni yang buat datang. sendiri. Jadi ia merupakan sumber ekonomi, bukanlah sumber ekonomi utama namun mendapat pendapatan sampingan kepada JKKR bagi menampung kos-kos maintenance dan sebagainya. Macam mana rasa? Sedap, sangat sedap. Alhamdulillah. Tu kameraman nak tegak. Jadi untuk seterusnya iaitu perniagaan merupakan usaha Akak mula berjaya bisnes ni Jadi sekarang para baru juri boleh lihat sendiri buku yang Tak dengar. ada disediakan juga menu tahu hadapan. dah. Jadi bolehlah para juri Silakan, melihat terima kasih. cara memasak. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak tanya Cik Dave pula. Rasa mana nak? Yang pedas, yang tak pedas, yang pedas. Rasa dulu. Yang mana bagi bagus? Pedas tak? Rasa dulu. Apa tu? Okey. Okey, jangan banyak ya. Nanti. Sedap. Okey. Sedap sangat. Apa kelebihan IKS? Kelebihan dia untuk apa namanya? Apa kelebihan IKS? IKS ni untuk orang apa ni kita menyambut rancangan. Rancangan kita untuk tanding untuk nak kira ni perangkat tinggi. Kita berjaya tinggi. Ni produk Cik Din ke? Produk Cik Din lah. Yes, produk Cik Din. Cik Din buat sendiri? Ya, anak bongsu Cik Din ni perempuan. Ui, sedapnya. Dua, cheese satu pedas, satu tak pedas. Daripada rumput laut. Buat pada rumput laut. Yang ni semua buat daripada rumput laut. RM10. Sama je. Jadi seterusnya Dah sekarang ni dah luas sampai ke KL, Puchong, mana semua dah. Korang kalau nak rasa boleh datang ke tingkat 19. Ayam. Kita nak jumpa Cik Din pula. Acik jual apa ni? Acik jual apa? Kopi-kopi je. Oh, air kopi. Tengok menu ada kat sini. Oh. Nak rasa ke? Tak apa. Terima kasih Cik. Okey. Nak minum air? Apa kelebihan IKS? IKS dia memberi pulangan, memberi kebaikan pada usahawan kecil, pada orang kampung, contohnya orang Kedah kita ni kan. Itu kelebihan dia. Ini produk ni adalah produk kecantikan untuk penjagaan kulit. Produk ni diasaskan oleh seorang pensyarah UTM. Dia buat dengan sendirinya. Produk ni dia buat sendiri.
Dia tidak ambil mana-mana produk. Ya, dia tidak jual produk orang, dia jual produk dia sendiri daripada hasil kajian dia. Daripada UTM. UTM di sana dia ada siap dengan dia mesin dia siap dengan teknologi dia untuk mencantikkan kulit. Kalau orang remaja untuk mencantikkan kulit remaja. Kalau orang dah berumur macam nenek ni boleh memudakan sikit lah kulit daripada taklah cepat nak tua gitu. Yang ni apa fungsi dia? Fungsi dia. Yang ni kita tunjuk yang ni mudahnya ni. Yang ni kita untuk kita cuci makeup. Yang ni untuk kita melembapkan kulit kita untuk waktu malam sebelum kita tidur tu. Kita letakkan kat muka kita sikit, contoh macam ni kan. Contoh macam ni, kita letak kat muka kita sebelum kita tidur malam. Kita letak kat muka kita, kat sini muka sekeliling. Lepas tu sangat bagus. Yang ni untuk UV ya. Sunscreen nama dia yang ni. Mana kalau kita nak pakai, kita letak kat muka kita. Lepas tu kita boleh gosok kat tangan kita. Lepas tu yang ni pun untuk melembapkan kulit kita di waktu siang. Ataupun sebelum makeup. Kalau orang suka pakai bedak, pakai makeup, dia boleh ini untuk buat alas makeup. Dan pula sunscreen ni pun boleh juga buat alas makeup. Sesuai dengan saya remaja. Okey, yang ni. Yang ni untuk orang tua. Yang ni untuk remaja ya. Yang remaja ni untuk kebaikan menjaga kulit para adik-adik, pada remaja jangan cepat nak kusam. Itu yang dia sebut apa namanya, butin. Okey, terima kasih. Hari ni kita nak jumpa nenek ni pula. Apa kelebihan IKS? Apa kelebihan IKS? Apa kelebihan IKS? Dia Disebabkan terkenalnya. Ada rakaman. Ada rakaman. IKS ni dia seronok lah. Sebab dia ada pertandingan mana-mana rancangan untuk mendapatkan kampung-kampung yang tercantik IKS. Untuk mendapatkan 1 juta. Kalau kampung kita cantik, kita akan dapatlah. Kalau kurang cantik, tak dapatlah. Dan saya promosikan di sini Sambaita. Ini Sambaita. Lepas tu saya promosikan seronding bunga kantan. Tapi seronding bunga kantan tu dah habis. Itu seronokkan RKM ni. Tiap-tiap satu rancangan tu ada pertandingan dia. Lepas tu saya demo Sambaita. Ini demo. Kita masak ni kita tak ada gunakan kicap. Dia kalau kering dia kita kalau daripada pagi sampai malam lah kita masak. Dia kering dia jadi hitam sendiri. Seronok saya dengan RKM ni. Tiap kali saya buat saya ni masuk RKM ni memang pergi kata orang tu bertanding lah. Tapi dapat lagi lah. Itu saya seronok. Saya seorang pelopor. Terima kasih, Nek. Di mana lagi? Assalamualaikum korang. Hari ni kita nak balik dah. Sebelum tu kami nak tengok nak tunjuk ni dulu. Kopi ni sedap. Sebab kat belakang ni ada ni. Zara Hilpat. Jom kita lari, jom. Jom. Sampai rumah dulu dia menang. Yeay.